saya ingin mengajak para pengundi supaya melihat kepada fakta yang kita telah pun bentangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. Sejak kempen pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan bermula, kita ada mendengar beberapa tuduhan kononnya Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan pimpinan Tok Min kurang menjaga agama Islam dan pengurusan Islam dengan baik. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua di kalangan para pengundi Negeri Sembilan bertanya satu soalan. Adakah kita mahu menilai apa yang diperkatakan itu berdasarkan persepsi semata-mata atau berdasarkan rekod? Kalau kita lihat rekod pentadbiran Negeri Sembilan sejak tahun 2018, gambarannya sangat jelas. Pada tahun pertama pentadbiran Datuk Seri Aminuddin Harun sahaja, lebih 17 juta ringgit Malaysia diperuntukkan bagi pembangunan hal ehwal Islam. Selepas itu, dalam tempoh 4 tahun pertama, lebih 52 juta ringgit lagi diluluskan. Untuk buat apa? Membina 7 buah masjid baru, manakala hampir 18 juta ringgit digunakan bagi menaik taraf masjid dan surau di seluruh Negeri Sembilan. Belanjawan pula, daripada satu belanjawan kepada belanjawan yang lain, meningkatkan peruntukan kepada pembangunan Islam. Pengurusan satu perkara, yang ini pembangunan Islam, institusi Islam. Tahun 2023 lebih 22 juta ringgit. Tahun 2024 meningkat kepada 27 juta ringgit. Tahun 2025 dan 2026, jumlah itu ada perbezaan antara 20 juta dan 16 juta diperuntukkan bagi secara khusus bagi inisiatif kerohanian dan keagamaan. Persoalannya, kalau Islam itu dikatakan dipinggirkan di bawah pentadbiran Tok Min Pakatan Harapan Negeri Sembilan, mengapa peruntukan untuk umat Islam, pengurusan Islam, pembangunan Islam di Negeri Sembilan terlihat berlakunya peningkatan dan jumlahnya tidak sedikit? Kita juga lihat ianya bukan sekadar membina masjid. Kerajaan Negeri Sembilan di bawah kepimpinan Tok Min Pakatan Harapan menaikkan allowance guru kafar, imam, bilal, siap dan pembantu wanita di masjid. Malah buat pertama kali mereka turut menikmati perlindungan perkeso di samping pelbagai insentif kebajikan yang lain. Bukan itu sahaja, pendidikan Islam juga terus diperkasakan. Kita ambil satu contoh. Ma'had Ahmadi Gemencih telah menerima hampir 15 juta ringgit bagi pembangunan asrama, surau dan kemudahan baru. Apa hasilnya? Alhamdulillah, keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi sekolah tersebut melonjak dengan ramai para pelajar memperolehi keputusan lebih baik bahkan cemerlang. Kerajaan Negeri Sembilan bawah kepimpinan Tok Min Pakatan Harapan juga memperkenalkan program laluan pantas SPM untuk para pelajar tahfiz dalam memperkukuhkan sekolah agama serta menambah baik undang-undang pentadbiran Islam dan mahkamah syariah di Negeri Sembilan. Pada masa yang sama, kita dapat lihat bagaimana pengurusan zakat terus diperkasakan. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan berjaya meningkatkan kutipan zakat sehingga ratusan juta ringgit yang kemudiannya mampu diagihkan kepada golongan asnaf secara lebih tersusun dan berkesan. Inilah sahabat-sahabat semua, perbezaan antara retorik politik dan rekod yang telah pun ada. Menjaga Islam, umat Islam dan juga institusi Islam bukan hanya dengan slogan, ucapan yang lantang, suara yang kuat, tetapi melalui dasar peruntukan institusi, kebajikan petugas agama, pendidikan Islam dan pengurusan zakat sebenarnya mampu memberikan manfaat yang sebetul-betulnya kepada umat Islam di Negeri Sembilan. Jadi, bila ada yang mendakwa kononnya Kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan tidak menjaga ataupun kurang menjaga Islam, saya ingin mengajak para pengundi supaya melihat kepada fakta yang kita telah pun bentangkan. Kerana akhirnya, rekod pelaksanaan senantiasa lebih bernilai daripada persepsi dan hasil kerja sentiasa lebih kuat daripada sekadar retorik politik. Secara kesimpulannya, marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Nabi SAW dalam sebuah potongan hadis sahih ke atas para pemimpin yang apabila bertugas
bersifat lunak menjaga rakyatnya. Antara potongan hadis itu doa baginda SAW. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, sesiapa yang diberikan amanah untuk mengurus sesuatu urusan umatku, lalu dia bersikap lemah lembut dan memudahkan urusan mereka iaitu umat Nabi, maka berilah kepadanya rahmat dan kelembutanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kekal Tok Min, Kekal Tok